Akin ni abah cerita gini kau. Ni awak pulang atau awak ni menganti? Kama ada nak ya? Harilah sore lo ah. Buka pulang mah, dalam mulu nak pulang. Tupuk lo iko aja mintu tu. Tak lo kecik tu. Apa petang pergi demo cewanya. Bukan lapau. Pitih tinggal lo di pondok ah. Kamu cari gang tu lah. Waduh gang sinan tu. Ada kawan, ada mana. Mang bet. Abang. Kalau buah entah bang. Kalau buah Antap mama guys untuk rumah kamu kemarin contohnya kami kalau buah usaha. tu itu apa? Itu aku malah lantai. Kursi mah Kursi itu ada dia uang duduk lantai lah, ada balik dah besok aja. lantai ada subuh duduk ada di bawah. Besok di debu kan tengah dan tepi uang Tu di jalan yang duduk. Kalau di lantai barat dia aja dong lagi. itu demo proyek. Kau apa? Itu nak kena tanya kan dia. Apa nak mau tanya? Nama nanya je le piti masuk. Piti masuk ke jang, adanya panian piti masuk. Tu mengapa nanya? Sedangkan wartawannya menanya kau degi wak piti. Tebang nanya perai je nya. Wah bisa. Tu bala lagi. Kau piti lo jang nih kau. Jolah. Betul. Tidak uang pi demo petang tu demo anang demo. Demo anda tahu lah nyala pi demo proyek mah. Apa lagi itu? Piti mas tua nan cele lah bang. Awak demo tu mah menuntut aspirasi bang. Itu tuh harus tuh dilakukan. Masa inyo memimpin gaji awak magia mah. Itu dengan kecil rakyat kau lah. Oh nggak bisa. Atau karena ada yang lain. Bapak nak pulang bang. Tu baca roh. Pada awak lo di demo kau. Demo lo kau awak kau rumah tu kau. Bapak di demo yang. Baik nak ada bang pulang. Kapai itu mah. Ambil kau mau juga. Pala mintua gadean. Ajawi mintua adalah kang tua gadean lo. Wong mau punya kambing 9. Wah juga sadoan. Kecewa mah pi demo ko ada proyek. Kira abi. Tu baca pulang mah. Nah kini tu tanya ke bang baca dah pulang tu bang. Enggak kan? Apa nak mugakar abang? Mugakar abang. Umah mintua aja lah gadean lo. Tapi mintua dah tahu dah. Wei petang tu dah lalu orang kongkon ambil sertifikat rumah gadean. Jadi nak duduk kang ngalah ada kemudian kok abala ka mentuang ka menimang pulang balik ka. Ayo terlanyak pada waktu Enggak itu bang, dah nak pegang bang lah. Abang niyo kalau yo adik abang mau tolong kalau niyo bang tolong mah. Subuh je mintu wa beko mah sampai beko. Baca dah ke pulang. Sampai deh. Sampai tu ke mintu wa tu. Baca dah pulang. Orang punya masalah dengan sudah nyampe pasti pandang. Ayolah. Apa ni? Kuah. Ini kan ado-ado jadi diwalinya juga. Kau malah kulo 2.000 cia kau mah. Itu apa? Itu kan dijual. Nah. Itu kerajinan lo nak? Ayo mungkin. Tapi nak jalan nak optimal suak. Oh iyalah. Cucu bertujuh hari tinggalnya di Indo. Indo dah pulang dah. Cucu bertujuh juga kan dia. Itu mah ada ni. Tadi menentuan itu kan bos doang. Jadi Lah rumah. Cuma lah kena mulai kata. Ah, Rumah ti alun, cuman bos buat di jalan dari lagi bau. tu. Bos singgah. Ah, Ini tujuan cerita tadi. Itu je lah orang tua. Inyo batanyo. Malah saya ke pulang aku lebang. Kalau bisa bang ngecek dengan dua sebulan ngecek aja. iya, awak kan ikut lagi Indo. Kau banyak naulah ya kemah. Anak-anak, itu jual deh ni. Anak batu jual lo. Awak mau masuk dulu alai cara kau. Awak petang kau tiba kau ada kolektor dari bang kecil rumah kau di gaden sertifikat rumah di lagi kecil pi demo je. Tapi sertifikat rumah kena dibawa Kambing supiak dia dijual lah 7 ekor tu. Aman tu anak guna dia apa jual je dia. Ajawi awak 2 ekor di laluan lo sekali.
Ai. Ameh supia. Di bawah gue pai nak pulang-pulang je lah doa. Awak gua kecil supia ko kecil mendenda. Jawab malam jawab tu mah. We kecil ka dia bawa awak dah ikut pai demo tu cikepang aja mah. Tu dah waktu tu leyo lo. Alah ditunggu-tungguan kau pergi mana apa ya? Kira itu na nilaluan Kon kok pai mani waktu tua. Taboren doang. Cucu anak lah kami gang kau aja. Sertifikat rumah dikatain Kambing dijual, cawi awak 2 ekor di laluan lo. Ameh sepiak lah di bawah pai saja. Itu ndak urusan tu ni. Awak pun bingung tu mah kalau mereka tu meni ancak meni celiak benar Celiak lah di pondok tu ya. Di pondok di mau Ada pondok dekat Palak Gayak tu meni. Pondok aku magai pulang dah. Indah. Mani lah bagai kali kau magai, ndak mau mangecek gaya aku kata. Di pondok ya. Di pondok biar wanita meni itu. Kawan tangken. Anda tekah tu orang ni pulang lu bawa senjata muah pejago muahnya kau. Indah ikut bah tujuan Awak baru nak membawa senjata belum? Tekah tu awak dibuat lah dikicu Dikicu pai seorang je nan arah tu awak diangkut lo. Antang kau tambah lu rumah kau. Iko rasu kuah. Iko rasu ko adulun lain dia kau. Lagi tambahan rumah kau. Kalau mani bawa senjata kini kau teman celik Bertambah takwi barang kau pulang Allah anak ndak balaki. Cucu kada kamehan dibawa lah senjata mencari banyak nak guru awak kan itulah lapeh juga uyah pun tiba alai kau le tahu mana laki-laki kau ampek ke bini nak ada awak laki-laki lo mah kalau model kau tu nak jadi menunggu dah ampek tapi lebih bisa magih kuah. Atu beko kompromi lah sama inyo. Iko barang awak lo nanti dijual untuk mendapat dan nampak tu kau tete ya namu itu. Awak dia tu dah. Iya kau jadi indak kau. Anda awak pulang lah ya. Nah iyalah. Kelah kaya. Iyalah. Duk. Dalam. Indo yo mana je saya. Kalau tiba rumah nak je pulang-pulang tu. Anak tu kan balas cuian ke tunggu kambing tujuh. Balanjoy nak ada. Indo nak lo pulang dah. Ya mana sabana Indo ini kau. Iko anak lah taneyo kau. Cucu dia dembo kau. Anak mo lah taneyo lo kau. Anak lelaki beda. Kecil orang jando segala macam lah. Laki nak pulang-pulang. Gindo pagi lah janji jawab jawab malam. Gindo pagi lah pai. Oi pet. Sebuah lah bang kau duduk lo lah jauh sebuah terima kau naik dah tinggi kau. Duduk aja bang. Ulah bang mau suruh menyampai pasar membawa ke mai. Tu lah pegang pak kau. Gindo lelok aja lah pegang. Sial nak pegang pula. Sertifikat rumah gindo lagian. Petang kan tiba mau nak kia. Kambing bajuan untuk sebuyuang anak untuk nenek. Ada wiya bak untuk mempelakian cucu abak kau bisu ala baju walo nan duit buat. Gindo payen nian je. Begang ha kendak pula. Mana tahu bak satu itu mah layan. Abang lagi tahu mana? Apalah kau ndak urusan kau dah. Urusan nang jabang dah kadang ngampean. Bak, abak je mangi-mangi je bak. Abak, Dia banyak kau bangi abak pula. abak kan batang waktu sebelum pay demo kan minta piti 10 juta bak. Piti mana bak tu? Patang bejo julu rumah bak. 5 meh. Ala bagai bak tu 25 juta. Itu tapi tiket rumah tu tu. Inilah cair dan kau ada minta akak ke gindonya. Kan lagi akak. Wami sertifikat bagaden. Lagi enggak pak piti Oh itu mah ndak pernah dulu ya. Ada na gindo aja na itu doa. Kalau gade itu urusan ambolo pe kau tu mau nak gindo lo punya karajo tu dah.
Kau buat tukar-tukar ya nama kau punya awak gadean seorang lah dah. Kau punya orang lain lah ni bagadean pula. Oh iya lo Pit. Oh pada pandean aja memang gadean. Kau jelek barang mentuang gadean. Aja satu-satu lo bang. Ikut masalah keluarga lo bang. Aja satu-satu lo bang. Bang siya? Nak bilang babang kan tu siya lo lay. Kan nak keluarga lo. Di salah sian ugang dah awak lo mentah dah. Gindo bahan sebenarnya. Kau salah sian indah kau. Kau nak main jalur hukum je awak lay. Cak Indo ba sangen ne petang tu tu. Icu mang icu aku dokumen dah. Ada takut dan cucu dan nya ba tuju aku nak kamu megang kadang kau itu dan tak fikir kau nya. Kini abak cerita gini kau. Ni awak pulang atau awak ni menganti? Kalau menganti, murah kah? Datang jula-jula abak 5 meh, pulang itu lo. Ambil saya 3 kata lihat. Jawi. Agiti 10 juta lo. Kau cepat jawi lihat. Iko na masalah dan kini kau Indo gini kau buat tete ya nama. Ambak kan patang ka mangecan. Ado pitin ado cindo. Mani ya lah. PT tu betul buat dagangan seorang tu bersuara ganti ke menentu. Nama tagak di mana ni kau? Awak membiak jalan tengah Tidak masalah jalan tengah dah kini kau jalan kita berdua pagi tadi. Tu tiba sekolah tagak lo kengken. Awak lebih salah saya berdua lain orang arti dengan orang lain kamu tega. Betul cak bang tu tu. PT abak mengamen tadi. Awak kan mencari abak bayo mencari akak. Awak cari nakak. Wajib aja wi bagi PT kabak. Bagadan nama bagi PT Tidak kabak. tagak. Tu makasih abak dah wah. Ya lagi tu baca gue lekwa. Kalau terjadi mah, aku ada abak lain. Apa bayar buah lain? Indah banyak buah pula. Itu jawi orang jawi bapak duaan lo tu Indo. Dan kini dah kata lah. Abak ni awak pulang atau awak ni menghenti? Ya, lapo lo lah patanyo kuah. Dia pulang pun ndak batukar-tukar je Gindo mana sabana ko. Amuah Gindo manyalasian masalah ko indak. Ko ba pilih-pilih balon mo itu. Nan jale utang Gindo bayar. Gindo pulang. Ratu. Kalau tak kahtu, balo caro itu, Pak. Jangan ada pelo dakal itu dah. Kalau ni awak bayar utang, abang bayar utang na betang tu lo. Kalau itu ameh tu, kalau itu jauhi 10 juta tu, awak selesai masalah. Kalau ni pulang, awak pulang ini. Apa ngerti senen tu? Kalau itu mengerti tu ni, selesainya lah berdua. Tadi awak ni began. Awak bilang Tidak tak katur. Tapi began. Anu sana. Ikal kecek macam dia suruh dia web. Dia bet di rumah. Suruh ambil hutang ni. Kalau tak pulang apa lo cak gue hutang tak selesai. Oh cucu mah mengengek. Siapa kau bagi sepiang apa? Tapi lo aja tu dah. Baik Lebih cepat lebih baik tu macam kalau tak tadi tu dia bayar hutang tu nak pulang tu macam dulu sila rumah. Kalau mencari kurang seorang lain buat tujuan nak siapa kamu mengambil tak kata tu. Kira je. Baik deh. Mudah je lah. Kata je buat tu. Suruh pulang je lancar. Tolong cagian anu uang santiang supaya amu yang bayar hutang kau. Baik. Jadi jatah apa aja gue? Baca tah tu. Tu minalah tak itu malam mu. Anu lah. 5 juta tu lagi. Sip. Dah. Wah, sah kau. Mudah kau pe. Tapi yo sama abang ini kau. Kau dapat yang dah pulang dulu. Pulang apa? Teka tu lagi kau. Aku cucu bertujuan alam apa tertanya dia taruh kau. Sila tu segi gigi lah kui badan kau. Ini teka tu lah Gindo pulang je lah. Bila Gindo pulang kau abang-abang kadang-kadang mak Gindo pulang ya. Anak perlu dengan Pak. Kalau kau pulang tu awak mau hatinya. Itu dah pakai mama ke macam kau dah. Dah perlu Pak. Mama tu beko biar kabarnya beko. Mugak katnya. Dah salam lu. Halo Pak, pulang Pak. Pulang Pak. Enggak do je kang dia kalau pulang tu kata sawan. Alah wang kau gang kicu aja sudah lah ni.